sebelum ni mengenai kos untuk renovation, saya ada terangkan primary cost, secondary dan tertiary lah. Sebelumnya saya terangkan banyak pada kos-kos utama dalam primary cost lah. So untuk kos yang kedua ni, which is kita panggil secondary cost, mungkin dia punya weightage dari segi secondary tu sekitar dalam 20 ke 30% daripada total cost dalam renovation. Apa dia kos-kos yang terlibat? Contoh untuk kos bahagian secondary, yang pertama dari segi utility access. So katakan kalau anda ada buat bina rumah ataupun anda buat satu projek tu di kawasan yang agak pendalaman ataupun akses dari segi utility, macam contoh air, electrical tak ada ataupun sukar untuk didapatkan, akan ada charge tambahan yang mana mungkin kontraktor terpaksa impose. Contohnya kalau macam kawasan tu tak ada elektrik kan, untuk pembinaan permulaan, contoh nak buat rumah lah kan, kawasan tu memang kawasan pedalaman, elektrik dan mungkin air tak ada. Jadi mungkin mereka terpaksa menyewa atau menggunakan jentera-jentera tertentu untuk jana kuasa elektrik lah, ataupun sumber air mungkin terpaksa panggil jabatan air untuk membekalkan air sementara. Jadi kos yang lain tu termasuk workspace juga bagi secondary ni. Apa maksud dengan kos dari segi workspace? Contoh kalau rumah anda ni terlalu sempit, terlalu sempit, katakan nak buat kerja-kerja yang agak besar, jadi ruang untuk menyimpan bahan-bahan binaan kan, renovation macam batu ke simen, pasir, dan kadang-kadang ruang tu buat kerja pun tak ada. Jadi workspace tu agak terhad. Jadi bagaimana kadang-kadang keadaan macam ni? Kadang-kadang ialah ikut skala projek. Kadang ada skala projek ni terpaksa kita sewa tempat untuk kita letakkan barang-barang tertentu lah, ataupun kadang-kadang kita terpaksa letak di tempat lain yang berdekatan, yang mungkin terpaksa juga kita ada kena letak kos tambahan ataupun kos hardship kat situ. Sebab apa? Kadang ialah kadang ada sistem projek yang kita buat, rumah tu mungkin nak letak barang dia jauh, bahagian depan, bahagian belakang dah tak ada tempat nak buat. Nak kalau rumah teres kan, ataupun rumah-rumah semi dan sebagainya, ruang untuk meletak bahan tu tak ada. Kadang-kadang kita terpaksa letak bahan jauh kan, jauh termasuk tong roro dan sebagainya. Ini juga akan menjadikan kos-kos tambahan sebab kos-kos labor, kos-kos untuk sewaan dan sebagainya lah. Yang ketiga ialah dari segi covering ataupun protection. Ini nampak secondary, nampak mudah. Contoh kalau anda buat renovation untuk rumah sedia ada kan, dan kita ada macam contoh tiles, ada dinding, ada tingkap, cermin dan sebagainya. So kita tahu kalau kita buat renovation ni, kadang-kadang benda habuk, kadang-kadang kita takut rosakan kan, calar dan sebagainya. Jadi kita nak kena buat covering kan. Contoh kalau kita nak buat ceiling, kita tutup dulu lantai kan, kita buat kerja elektrik, kita ada hack dan sebagainya. Kita nak pecah dinding ke, kita kena tutup serta bahagian. Yang terakhir untuk bahagian secondary ialah preliminaries. Yang ni khususnya pada projek-projek yang berskala agak besar, kalau dia nak buat extension yang agak major ataupun nak bina rumah. Preliminaries ni contoh kalau kita nak buat projek yang skala besar, kata rumah tu owner dah duduk, kita nak buat kerja extension yang sangat besar kan, kita takkanlah nak menggunakan kemudahan macam tandas dekat dalam rumah kan, dia akan menjanji gangguan kepada owner dan sebagainya, penghuni rumah tersebut. Jadi kadang preliminaries ni contoh kita nak buat dari segi utility, kadang-kadang ada sewaan benda-benda macam tandas, kadang-kadang kita nak buat temporary water supply, nak ada jana kuasa yang temporary, kita nak ada buat waste management yang tertentu kan, kita nak kadang nak menggunakan jentera untuk clearkan tanah dan sebagainya. So kos-kos preliminaries ni dengan jentera dan sebagainya, ini menambahkan sedikit kos kepada total kos renovation ataupun pembinaan anda lah. Okey, so kita sambung ke bahagian tertiary.